tak akan masuk neraka orang yang menangis kerana takut kepada Allah. Cuba kita muhasabah diri kita, berapa kali kita teriak kerana takut Tuhan. Puak-puak kita ni cuba kita cek, cuba kita muhasabah. Tanya diri kita berapa kali kita teriak kerana takut Tuhan. Sayyidina Ali karramallahu wajhah, tiap-tiap hari dia tulis catatan amalan dia tulis. Dia ni orang berjuru, dan dia salah seorang yang Nabi jamin syurga hidup-hidup. Ni ahli syurga. Tapi dia catat, apa dia buat? Dia catat. Malam dia kira. Dia kira saya dia kira. Banyak baik ke banyak buruk? Kita ni berapa kali? Berapa kali kita catat apa dia kita buat ni molek kau tu? Bila malam kita menengu, adakah kita pernah menangis? Ni dok orang kita ni kadang-kadang tulis fitnah orang dalam Facebook macam-macam. Tak ajim menengu, tak ajim menangis. Suka ada. Sukalah benar atas dunia. Tulislah, nak tulis gapo asal boleh jawab depan Tuhan seksa. Tu lah. Kalau berasa boleh jawab, tulis. Tapi kalau berasa tak boleh jawab, jangan. Seksa Allah Ta'ala arah kepada manusia supaya baca surah amalan. Disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiap-tiap orang akan dibentangkan 99 gulung surah amalan.